Seterusnya, dalam one more ni, bahan yang kita gunakan adalah kalsium rumpai laut ataupun nama saintifiknya adalah Aquamin F. Okey, baik. Aquamin F ni dia sumber mineral semula jadi yang diekstrak daripada rumpai laut jenis Lithothymtium sp. Okey, sejenis sumber mineral yang kaya dengan bioaktif dan kalsium. Okay. Ia diperoleh dari dasar laut Atlantik Utara yang mempunyai tinggi kandungan kalsium dan magnesium. Ia membantu menghalang kebocoran toksik ke dalam saluran darah. Ia digunakan dalam makanan, nutraceutical dan makanan tambahan. Ia juga membantu membekalkan kalsium yang cukup untuk badan. Ia turut kaya dengan magnesium dan zinc. Kalsium rumpai laut ni merupakan sumber alkali semula jadi di mana ia membantu menyokong kesihatan tulang dan sendi. Ia membantu mencegah osteoporosis. Ia bertindak sebagai anti radang semula jadi. Ia membantu menyokong kesihatan jantung. Ia lebih mudah diserap oleh tubuh badan berbanding kalsium sintetik. Dan ia juga membantu meningkatkan fungsi otot dan saraf. Dan dia banyak lagi khasiat-khasiat lain. Jadi itu antara khasiat yang saya boleh nyatakan untuk kalsium rumpai laut ataupun Aquamin F.